Assalamualaikum dan selamat malam. Jam sekarang menunjukkan pukul 7.57 malam lah. Sekarang ni saya nak menuju ke Kampung Tengah. Kampung Tengah tak silap nama tempat tu. Saya nak makan steamboat. So saya jumpa satu kedai ni, nama kedai dia Angas Steamboat lah. So kita pergi ke sana. Saya nak makan steamboat kat sana. Dia steamboat and grill lah, bukan steamboat saja. So jom. Bismillah. Jom. Okay, so perjalanan ambil masa dalam 12 minit lah daripada sini. So jom kita gerak. Bismillah. Alright, kita dah sampai dekat location. Inilah kedai dia, Angas Steamboat. So jom kita masuk guys. So inilah apa yang kita dapat. Saya punya kena tambah RM5 lah. Asal dalam RM22 tak silap. Tapi saya kena RM25 ke RM22 ke RM23. Tapi saya kena tambah tambah RM5. Sebab saya makan seorang, so jadi RM27 lah. Okey je. So ini menu apa yang saya ambil lah. Daging jadi 2 perapan. Ni ayam 2 perapan. Lepas tu ni benda bersup lah. Dan 2 sos air. Air oren. Jom kita makan. Several days later. So dah settle makannya. Saya nak pergi Petronas sekejap. Nak kita andas. So alhamdulillah kenyang. Jom kita pergi Petronas. 3 hours later. Alright, kita dah sampai kat Petronas. Saya dah pergi kita andas tadi. So untuk kedai Angas BBQ Steamboat tadi, boleh lah. Harga dia RM22 untuk satu kepala kot. Tapi disebabkan saya datang seorang, so dia charge RM5 lah untuk dapur tu. Tak ada masalah, saya okey je. Dikenakan charge RM5, so jadi saya kena bayar tadi RM27 lah. Pilihan dia agak okey lah, banyak lah juga. Dari segi protein pun banyak. Dari segi apa cakap, kuah je lah. Saya lebih prefer tom yum, tapi okey je. Yang mana suka sup boleh cubalah. Alright, so sekarang saya ingat saya nak pusing bandar sekejap. Lepas tu mungkin pergi ke balik lah. Kira balik lah. Ni pun dalam pukul 21 pukul 9:23. So jom. Alright, itu saja video untuk kali ni guys. Kalau korang suka, korang boleh like, korang boleh share, and jangan lupa subscribe. So itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi pada video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam.